Basuh baju ni bukan senang. Kena rendam, kena ramas. Silap hari bulan. Seluar dalam pun hanyut. Doh bakpo pok lo kena basuh baju sendiri tu. Biasanya Mak Joh hok basuh kan. Mak Joh kau dah lari tinggalkan aku. Dia ikut Pakistan jual karpet. Aku cadang nak masuk Minang tijah janda. Oh aloh. Kesiang kau pok lo. Mari ambo masuk mitok tijoh tu. Tak apalah Rosli Bahrudin. Mak Joh tinggalkan aku pun sebab aku ni badan selalu gatal-gatal. Dia tak suka aku geri-geri hadapan dia. Guna goni ni pok loh bayar ulang. Ubat sapu herba. Luka kecil, gatal, bisul, semua boleh sapu. Dia ni antibakteria. Kuman tak sempat nak membiak. Sapu nipis-nipis ya, tak pedih. Kalau pok loh nak, boleh tekan beg kuning alik bawah tu. Lepas ni mana tahu Mak Joh balik semula. Kalau macam aku balik dulu loh. Nak tunggu orang poh hantar kat rumah. Boleh aku guna terus. Moga-moga Mak Joh balik segera. Yeah!